betul Puan. Banci je. Banci. IP yang sebenar lah. Assalamualaikum, selamat pagi. So pagi ni tim kami dari Jabatan Perusahaan Persekutuan Kuala Lumpur akan melaksanakan operasi banci fasa 1 banci ekonomi 2026 di Medan Mara. Jadi kami biasa akan melaksanakan beberapa pertubuhan lah yang ada di sini dan kita minta kerjasama dengan kami akan memperkenalkan diri dan juga menjelaskanlah apa banci ini dan kenapa perlu diadakan. Jadi kita haraplah kerjasama daripada semua pihak. Kita try mana yang pergi. Sini, tengok F2 masing-masing. Puan, okey. Kita ni pada Jabatan Perangkaan, negara kita ni buat banci ekonomi. Contohnya Puan terlibat dengan bisnes baju. Daripada banci ekonomi ni nanti kerajaan akan tunjukkan apa situasi bisnes tailoring dekat Malaysia. Data tu tak akan ditunjukkan by individu tapi dia akan nampak by satu Malaysia. 5 tahun sekali. Satu Malaysia dah bergerak dah. So nanti pegawai saya akan tanya Puan beberapa soalan. Betul Puan. Banci je. Banci. Puan surang ke ataupun surang? Oh. Betul jahit. Peraya tu kita pun boleh dapat dalam 20,000 ke macam tu. Jumlah perbelanjaan. Dulu ada perangkaan Ada masanya gitulah. kita tanda sendiri, lepas tu dia datang collect. Sama je. juga. Tak. Perayaan memang slow. Kalau ada perayaan, dia jarang tu yang kita tak boleh nak agak. Kalau letak dalam setahun 40,000 ke sikit, ke banyak sangat. Dia ni kira setahun. Dia nak anggaran 1 tahun kan. Dia akan lagi tinggi. Perayaan sebulan boleh cecah lebih tinggi lah. Okay lah, kita kira mesin tu satu tu mungkin dalam 2,000 macam tu. Memang pakai satu je ke ada backup Tak ada satu je lah. Kopi kami terus pada puan lah. Tak, tapi tak operasi lah. Sebab saya tutup pertama bawa kedai ke sini. Baru nak mulalah ni. Terus jalan. Jalan. In fact saya kata tadi yang mana yang tak ada ni Puan ambil penampak. Call kat office tu. Dia selamat tahu dekat SMS. Dia mikro je. Mikro ni sembarang dekat kerajaan. 0.0% je. Buat banci ekonomi lah. Okey, banci ekonomi ni dia dekat ekonomi tahun 2026 ni lah. Dengan pakaian. Contoh macam puan boleh baca tu baju, puan ubah sesuai pun ditunjuk dekat sini. Baju pengantin ke, baju seks ke. Baik, itu saja. Tapi Sama. Mungkin kena datang lagi sekali. Tapi this time betul-betul naik tingkat ni jalan. Pekerja memang seorang lah. Perempuan sendiri buat pada tahun ini kami akan melakukan banci ekonomi. Untuk tahun lepas, untuk 2025 punya, untuk 1 tahun lah. So, hasil jualan dapat berapa untuk tahun lepas? Set tu lah dalam mesin 2. Mesin tu dah berapa lama Puan? Dah lama, saya start mesin 2008. Kira masih pakai yang sama lah kan? Bagi sekarang ni